Saya pasti ramai wanita yang risau bila hormon tak stabil. Period tak teratur, muka naik jerawat, emosi tak menentu. Mungkin ramai juga yang tak tahu, salah satu punca besar hormon kita tak stabil ni datang daripada hati kita sendiri. Hati kita ni, kerja dia sangat banyak. Dialah yang menapis darah, dialah yang uruskan toksin, dialah yang memproses lemak dalam badan kita, dan hati juga yang kawal lebihan hormon dalam badan kita. So kalau hati kita dah penat, lebihan estrogen itu tak sempat nak ditapis, dari situlah mulanya hormon tak seimbang. Bila hormon tak seimbang, mulalah muncul simptom-simptom seperti fibroid, senggugut, migraine, period datang terlalu lama ataupun tidak teratur. Saya dulu pun tak tahu kaitan ni. Tapi bila belajar, baru saya faham kenapa penting untuk bagi hati kita rehat. Pendekatan holistik yang boleh diamalkan untuk jaga hati antaranya dapatkan tidur yang berkualiti, minum air suam pagi-pagi, banyakkan ambil sayuran hijau dan saya suka amalkan teh lucun ini. Dalamnya dicampurkan ekstrak linzi, herba yang terbukti bantu lindungi dan kuatkan fungsi hati secara semula jadi. Kalau ada isu hormon tak stabil, jangan terus salahkan rahim kita dulu. Tapi kena faham, sebenarnya hati kita yang tengah minta tolong. Kalau suka topik kesihatan wanita macam ni, komen nak belajar dekat bawah, nanti saya akan share lebih lagi. Assalamualaikum.